Salam sejahtera, selamat pagi, selamat datang ke podcast Bicara Buku, sebuah ruang wacana yang menterjemahkan penulisan ilmiah kepada bicara umum oleh penerbit UPM. Okay. Pada kali ini, pagi ini, kita akan membicarakan sebuah buku yang signifikan dalam lanskap pendidikan negara, iaitu buku berjudul Kepimpinan Institusi Pendidikan Tinggi di Malaysia. Tajuk dia menarik, Menggapai ke Langit, Mengakar di Bumi. Kita bersama kedua-dua editor buku pada pagi ini, iaitu yang pertama yang bahagia Prof. Dr. Mohammad Izzani, Mohammad Zain. Saya akan perkenalkan sekejap lagi editor-editor yang ada pada pagi ini. Dan kita juga ada yang bahagia Datuk Prof. Dr. Nozaini Azman. Selamat datang juga saya ucapkan kepada tetamu yang sudi bersama kita pada pagi ini di studio. Saya nampak Prof. Ismi ada di sini yang juga merupakan seorang penulis bab buku di studio Galeri Putra UPM. Okay, untuk makluman semua, kita juga bersiaran secara live di Facebook UPM serta TikTok penerbit UPM. Kalau ada sebarang persoalan, nanti boleh tinggalkan di ruangan chat tersebut. Buku ini mempunyai 9 bab dan 15 orang penulis dari pelbagai IPT dan agensi kerajaan. Penerbitan ini adalah kerjasama antara Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi iaitu AKEP, penerbit UPM dan Pertubuhan Pembangunan Penyelidikan dan Dasar Pendidikan Tinggi iaitu Pendapat. Judul buku ini membawa mesej yang kuat, menggapai ke langit, menggambarkan aspirasi global dan kecemerlangan manakala mengakar di bumi, menekankan nilai budaya dan tanggungjawab sosial dalam kepimpinan universiti. Mungkin para editor akan jelaskan lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk tema buku ini. Justru saya ingin memperkenalkan dulu kedua-dua editor buku ini terlebih dahulu. Pertama, Prof. Dr. Mohammad Izzani, Mohammad Zain ialah Profesor Politik dan Kerajaan di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Kini beliau berkhidmat sebagai Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu UMT. Prof juga merupakan Fellow Penyelidik UMCDL Universiti Malaya, pernah menjadi Fellow Bersekutu Majlis Profesor Negara serta Pengerusi Pendapat. Pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Akhbar Menteri Pengajian Tinggi dari tahun 2009 hingga 2013 dan Prof sangat aktif dalam penyelidikan politik Malaysia, nama yang tidak asing lagi politik Muslim dalam demokrasi serta pemerkasaan mahasiswa pasca pindaan AUKU. Terima kasih Prof hadir. Terima kasih Dr. Seterusnya Datuk Prof Dr. Nozaini Azman merupakan Profesor Pendidikan Tinggi di Pusat Kepimpinan dan Polisi Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau merupakan Fellow Akademi Profesor Malaysia, Ahli Lembaga Governance USM pada tahun 2023 dan 2024 dan UCYP serta pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi. Beliau juga menjadi pengerusi pendapat 2017 hingga 2023 Prof. Dan kini Fellow Penyelidik Bersekutu IPPTN USM serta Lestari UKM. Bidang penyelidikan beliau merangkumi akademia, kepimpinan akademik, dasar dan governance pendidikan tinggi. Jadi kita terus ke segmen kita, segmen soal jawab. Kita ada lebih kurang 5 segmen. Kita mengikut tema buku ini segmen pertama ialah asas dan inspirasi kepimpinan. Jadi saya nak tanya terus kepada Prof. Izzani dulu boleh Boleh Dr. Prof, bagaimana tercetusnya idea konsep buku ini dan mengapa aspek kepimpinan menjadi perkara asas yang diketengahkan dalam buku ini Prof? Terima kasih Dr. Puva dan juga sahabat panel Datuk Nozaini. Sebenarnya idea penerbitan buku ini sudah lama. Ia bertitik tolak daripada satu program ataupun projek khas AKEP dan UPM di mana kita menganjurkan bicara kenegaraan yang membawa tajuk
pendidikan tinggi negara merdekakah kita. Jadi dalam platform tersebut ahli-ahli panel telah mencerahkan isu-isu berkaitan dengan pendidikan tinggi dan sejauh mana sistem kita dapat berada dalam perubahan dan bagaimana kita ingin mewujudkan acuan kita sendiri dalam sistem pendidikan negara. Dan hasil daripada wacana tersebut kita merasakan bahawa idea-idea yang dibangkitkan oleh ahli panel itu perlu dikembangkan dalam bentuk penulisan, dan kita telah minta ahli-ahli panel untuk mengembangkan idea-idea mereka itu dalam bentuk tulisan, dan pada masa yang sama kita menjemput juga beberapa penulis jemputan untuk bercakap ataupun menulis tentang perubahan-perubahan soal nilai, jati diri, patriotism dan bagaimana kita nak membentuk acuan sistem pendidikan politik negara, sistem pendidikan tinggi negara kita tersasul pula. Dan kita harus ingat bahawa bicara kenegaraan itu diadakan pada tahun 2021. Kita baru masih lagi dalam pandemik COVID ketika itu, dan kita dapat melihat bahawa institusi pendidikan tinggi adalah institusi yang banyak menerima kesan dari segi governance, dari segi tadbir urus, sebab bila berlakunya COVID-19 kepimpinan universiti perlu berfikir di luar kotak. Bagaimana kita ingin menangani perubahan-perubahan contohnya dalam konteks pembelajaran dan pengajaran, bagaimana penggunaan teknologi yang semakin berkembang dan ramai yang melihat bahawa COVID-19 adalah ejen yang ataupun pemangkin kepada penggunaan teknologi dalam PNP. Begitu juga dengan beberapa aspek-aspek yang lain. Jadi alhamdulillah dalam tempoh sebenarnya 4 tahun jugalah nak siapkan buku ini. Kita mengumpulkan bahan, kita mengedit, menyemak bersama-sama, dan satu juga faktor yang melengahkan sedikit penerbitan buku ini kerana kita berlaku perubahan kepimpinan dalam pendidikan tinggi negara, especially KPT lah. Kalau kita tengok sebenarnya untuk menghasilkan buku ini dia mengambil masa 3 orang menteri daripada Datuk Seri Dr. Noraini, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Datuk Seri Diraja Dr. Zamri. Jadi kita boleh katakan bahawa buku ini sangat istimewa kerana dia mewakili 3 era menteri, dan kita mengambil kiralah perubahan-perubahan yang berlaku. Dan kita memilih tajuk, mungkin Datuk Nozaini akan mengupas lebih detail lagi. Kita mengambil tajuk kepimpinan IPT di Malaysia, menggapai ke langit, mengakar di bumi, kerana itu satu frasa yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kemudiannya disambut oleh menteri kita, dan kita merasakan ini sebenarnya satu frasa yang sangat baik untuk kita melihat masa depan pendidikan tinggi negara. Kerana dalam tempoh dalam masa kita nak menggapai kemajuan, pemodenan, tetapi kita tidak boleh hilang akar kita, budaya kita, bahasa kita, jati diri kita, kerana inilah yang akan membentuk acuan sistem politik pendidikan tinggi negara kita lah. Dan kenapa kepimpinan? Kerana kepimpinan IPT sangat penting, kerana mereka lah yang akan mencorakkan, memimpin komuniti mereka di universiti, kerana sekiranya pemimpin IPT tidak memahami frasa ini, kepentingan kita membentuk acuan kita dalam pendidikan tinggi negara, maka kita akan dapat melihat kesannya, kerana pemimpin IPT lah yang akan memacu perubahan, yang akan membentuk shaping pemikiran. Dan sebagai contohnya, saya sebagai Timbalan Naib Chancellor HEPA di UMT, saya mempunyai mandat yang besar untuk membentuk dasar-dasar dan juga polisi yang bersesuaian dengan perkembangan semasa. Sekarang ini dalam konteks pendidikan tinggi, dalam konteks pelajar, kita bercakap tentang pemerkasaan mahasiswa. Kita bercakap tentang lebih banyak kebebasan dan tanggungjawab kita berikan kepada pelajar. Jadi kalau saya tidak
mengikuti, tidak boleh menyambut mandat tersebut, maka ia bercanggah ataupun tidak selarilah dengan perkembangan semasa. Jadi saya fikir buku ini sangat baik untuk dibaca oleh semua orang kerana ia merangkumi semua aspek, ada kepimpinan dari segi TVET, antarabangsa, kepimpinan mahasiswa, dan kita bercakap juga tentang naratif baru, naratif balas, bagaimana kita nak membentuk naratif baru dalam pendidikan tinggi negara lah. Jadi saya kira kita telah memberikan yang terbaik dalam buku ini, dan kita mungkin selepas ini kita akan mengupas lagi lebih detail beberapa konsep-konsep bab-bab yang boleh memberi panduan yang baik khususnya kepada pemimpin IPT. Okey. Terima kasih Prof. Saya nampak jawapan Prof menunjukkan penulisan bab-bab buku ni agak menyeluruh dan perlu ada keseimbangan Prof. Kita ke arah pengantarbangsaan universiti, namun kita kena melihat juga jati diri, unsur values dalam universiti itu sendiri. Okey, terima kasih Prof. Saya terus ke soalan kepada Datuk Prof. Datuk Prof Nozaini. Apakah yang dimaksudkan dengan frasa tajuk buku ni, menggapai ke langit, mengakar di bumi, dalam konteks kepimpinan IPT? Terima kasih saudara moderator. Sebenarnya telah disentuh sedikit oleh Prof Izani tadi, tetapi saya ingin mengupasnya dengan lebih terperinci kerana frasa ini adalah satu frasa yang selalu digunakan dan kadang-kala dia memberikan interpretasi yang sedikit berbeza. Namun tidak apa sebab itu adalah sesuatu naratif yang dibawa oleh PMX kita untuk memperkenalkan satu wawasan yang tinggi kepada kepada negara kita sendiri tentang bagaimana kita membina hala tuju, tanggungjawab, dan saya pasti frasa itu sangat berkait dengan semua ahli masyarakat, tetapi sangat khusus kepada pemimpin di negara. Jadi kalau boleh saya perincikan maksud-maksud ini, sebab dalam perbincangan saya ramai yang bercakap kita perlu mengakar di bumi, mengakar ke bumi. Jadi interpretasinya agak berlainan Kalau kita kata apa itu langit, langit itu sesuatu yang tinggi, jauh, sesuatu yang cemerlang. Sebab kalau kita kata ke mana dia, he's gone to heaven, maksudnya sesuatu tempat yang sangat baiklah hebat, lebih tinggi, lebih suci lah. Bila kita cakap pasal he's gone to heaven, we look up to the sky. Satu keadaan yang agak susah untuk sampai ke sana. Dia lebih tinggi daripada gunung contohnya. Jadi apa yang dimaksudkan atau apa yang kita boleh kaitkan dengan pemimpin adalah pemimpin harus mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai wawasan yang tinggi, mempunyai standard kecemerlangan yang tinggi. Dan apabila kita bercakap pasal langit, kita tahu bahawa dia mempunyai pelbagai lapisan. Jadi bila kita bercakap pasal kepimpinan yang mengejar kecemerlangan, maksudnya kecemerlangan itu sentiasa berada di atas. Jadi bila kita sampai ke satu tahap, maka kita perlu cemerlang ke tahap yang seterusnya, cemerlang ke tahap seterusnya, tidak turun ke bawah lah. Jadi menggapai maksudnya kita mencari, cuba menghulurkan tangan, kita nak meraih sesuatu. Maksudnya dia melambangkan cara kita bergerak sebagai satu kumpulan dengan idea dan wawasan yang tinggi dan yang terbaik. So dia bukan sekadar mimpi lah. Kadang-kadang kita boleh mewujudkan wawasan, tapi dia sebenarnya retorik atau mimpi, tetapi sebenarnya dia harus diikuti dengan usaha yang gigih, strategi-strategi yang boleh diimplementasikan. Apa itu akar? Semua tahu apa itu akar. Akar adalah sebahagian daripada pokok. Dia melambangkan tunjang, perkara utama dalam satu tumbuhan. Dalam konteks analoginya, dia adalah tunjang, dia adalah asas atau warisan, dia adalah nilai kekuatan. Tak ada akar,
kita jadi kangkung contohnya. Kangkung pun berakar tapi dia tidak teguh dan tidak kuat ke bumi atau dia duduk di perairan ya. Jadi dia memanglah tidak kuat, sering digoncang. Jadi kalau kita cakap mengakar, maksudnya kita betul-betul memastikan kita stabil. Dua fungsi akar, satu adalah dia membantu menstabilkan pokok. Tak ada akar, boleh jatuh kan? Pokok boleh tumbang. Kedua, dia adalah satu alat ataupun satu bahagian daripada pokok yang menyediakan nutrien, yang menyalurkan air. Ya, jadi pokok itu boleh membesar dengan baik. Pokok itu boleh terus berkelangsungan lah, ya, menjadi sihat ya. Jadi bumi pula, sebab ada perkataan bumi di situ ya, mengakar ke bumi. Apa itu bumi? Bumi adalah tempat kita. Bumi adalah rumah kita. Di mana-mana pun kita duduk, itu adalah kelangsungan kita, ruang kita. Dia juga menunjukkan nilai budaya kampung kita. Jadi apa yang dimaksudkan berakar di bumi itu, berakarlah dalam keadaan di bumi di mana tempat kita tinggal, di negara kita yang mempunyai ciri-ciri yang mungkin sama dengan tempat lain tapi ada perbezaan dan keunikan tertentu. Jadi maksudnya bila kita kepimpinan berpijak ataupun berakar di bumi, maksudnya mereka tahu tentang apakah realiti masyarakat, apakah konteks negara, apakah nilai agama, budaya, serta yang lebih penting keperluan sebenar masyarakat kita. Dalam usaha kita terus maju, terus menggunakan apa sahaja maklumat yang datang dari pelbagai sudut, khususnya daripada luar negara, kita masih perlu terus mengakarlah, terus teguh untuk memastikan jati diri, lambang negara kita, agama kita padulah ya, untuk memastikan tamadun kita bergerak, bukan bergerak dengan tamadun orang lain, tetapi kita membina tamadun rakyat Malaysia sendiri. So kalau kita tengok sebenarnya mengakar ke bumi atau menggapai ke langit ini sangatlah relevan, sangatlah selari dengan falsafah pendidikan, di mana kita bukan hanya mementingkan aspek akademik tetapi aspek seperti kekuatan rohani, kekuatan fizikal, ya, minda dan sebagainya itu perlu sama-sama diteguhkan dalam kita mengejar apa jua bidang atau dalam bidang pendidikan khususnya ya. Dan yang lebih penting yang mungkin ramai tidak mengetahui bahawa pendidikan tinggi itu mempunyai falsafahnya sendiri. Dan ini juga sangat selari dengan falsafah pendidikan tinggi yang ditunjangi oleh 4 perkara ya. Yang ini ramai mungkin pelajar-pelajar pendidikan tinggi pun mungkin tak membaca tentang falsafah pendidikan tinggi ya. Pertama adalah ilmu pengetahuan. Ilmu itu tidak berguna kalau ia tidak diamalkan dan tidak digunakan dalam realiti sebenar. Kadang-kadang kita bercakap tinggi-tinggi sahaja. Kita bercakap retorik sahaja, tetapi kita tidak tahu pun bagaimana untuk meletakkannya dalam keadaan di mana dia bertaut dengan realiti. Dia tidak terpisah dengan realiti. Maksudnya kita perlu menterjemahkan ilmu itu kepada kumpulan sasaran. Ya, masyarakat lah, industri, pelajar, semuanya lah ya, tentang idea atau pemikiran baharu ya. Kedua adalah kebenaran. Ini adalah satu perkara yang kalau kita tidak jaga tentang aspek kebenaran ini, ia akan terhakis. Dan maksudnya terhakislah kewibawaan pemimpin dan frasa tadilah tidak berjaya lah frasa tadi ya, sebab dalam universiti ini kebenaran itu biasanya kita kaitkan dengan penyelidikan yang jujur, yang telus, yang berintegriti, fakta yang ilmu yang kita bangun itu perlu boleh dipertahankan, tidak
tidak boleh diusik, tidak boleh dikompromi oleh mana-mana pihak dalaman mahupun pihak luar. Jadi kita perlu mempertahankannya, dan untuk mempertahankannya kita perlu ada bukti lah sebagai seorang ahli akademik. Itulah berbezanya seorang ahli akademik bercakap dengan ahli motivasi di luar sana, ya. Jadi kalau misalnya kita berbincang tentang hipotesis, itu sebenarnya kita boleh berbincang hipotesis dalam kalangan ahli akademik, penyelidik, ya. Hipotesis itu bukan lagi ilmu contohnya, ya. So dia hanyalah prediction. Jadi sebagai pemimpin ahli akademik kita perlu berhati-hati apabila kita menengahkan apa-apa dapatan kajian, sebab kita harus bercakap berasaskan bukti dan fakta. Ketiga adalah pemikiran kritis dan kreatif. Ini kecekapan, keupayaan seorang pemimpin untuk menggunakan minda dia lah, intelektualnya, untuk menilai munasabah ke sesuatu idea, sesuatu dasar, wajar ke kita menetapkan sesuatu garis panduan, ya, bernas ke idea-idea yang diberikan, ya, dalam mesyuarat dan sebagainya, ataupun lemah hujah dan sebagainya, supaya pemimpin itu boleh membuat pertimbangan wajar dengan rasional dan lebih munasabah lah. Dan keempat adalah budaya ilmu. Ini juga saya bimbangi kalau kita tidak menggunakan frasa seperti yang telah dicadangkan oleh Perdana Menteri itu, budaya kita pun akan terhakis juga. Budaya ilmu dan budaya akademik lah yang membolehkan universiti menyumbang kepada isu-isu negara, menyelesaikan masalah dalam konteks yang berbeza dengan institusi-institusi lain. Kalau kita sama, kita duplikasi lah. Ya. Jadi role ataupun function universiti, pemimpin universiti itu adalah didasar isu atau perkara yang dilakukan perlu didasari oleh pengetahuan dan pemikiran aras tinggi, dan budaya ilmu itu adalah satu perkara yang perlu kita sentiasa tegakkan untuk kita memudahkan, ya, melahirkan bukan saja graduan yang diperlukan, tetapi juga menghasilkan ilmu-ilmu yang berguna kepada negara. Saya rasa di situ dulu kot. Jadi maksudnya universiti tanpa akar akan jatuh bila ada masalah. Begitu juga pemimpin lah. Kalau tidak mempunyai akar yang kuat, bukan pemimpin yang baik atau berjaya lah. Okey, terima kasih Dato' Prof. Satu penerangan yang cukup baik, saya rasa holistik. Di mana boleh tulis satu bab lagi. Boleh kita persilakan tulis satu lagi bab ya. Sebab apabila kita melihat menggapai ke langit ni, maksudnya pemimpin tu perlu fikir dulu pembangunan tu ataupun sebarang strategi atau polisi perlu mengikut acuan sendiri. Okey, yang berdasarkan nilai agama, nilai masyarakat, dan Prof ada sebut tadi keperluan semasa masyarakat. Okey, terima kasih Datuk Prof. Dan kita terus ke segmen kedua. Okey, tema segmen kedua ini ialah dinamika dan naratif baharu. Dan matlamat bagi segmen ini ialah untuk menyelami peranan pemimpin dalam mencipta keseimbangan antara global dan lokal. Ini yang kita bincangkan tadi. Datuk Prof ada terangkan tadi. Keseimbangan antara menggapai dan mengakar tu. Okay. Dan kita juga akan mengupas konsep pemeribumian ilmu, autonomi akademik dan governance baharu. Kita juga akan sedikit sebanyak bincangkan mengenai naratif Malaysia Madani yang boleh diterjemahkan dalam kepimpinan universiti. Jadi soalan saya kepada Prof Izani, dalam konteks pemeribumian ilmu, sejauh manakah IPT di Malaysia berjaya membangunkan epistemologi sendiri berasaskan kearifan tempatan, local knowledge? Terima kasih Dr. Puva. Satu soalan yang sangat berat. Mungkin kalau Datuk Nozaini boleh bantu saya kan. Sebenarnya saya nak sentuh tentang kemerdekaan kita lah. Kita sebenarnya, negara kita telah mencapai kemerdekaan selama 68 tahun. Kemerdekaan
dari segi kita bebas daripada cengkaman penjajah. Tetapi itu tidak bermaksud kita merdeka secara total kerana kita masih lagi berhadapan dengan cabaran-cabaran seperti penjajahan minda, termasuk juga dengan penjajahan ilmu lah. Dan sebenarnya dalam konteks ini saya menulis dengan Profesor Dr. Zaid Ahmad tentang kepentingan proses pemeribumian ilmu, susah nak sebut tu, ataupun macam mana kita nak membangunkan epistemologi sendirilah. Jadi sebenarnya kita ni negara yang dijajah, kita dijajah oleh banyak penjajah, yang terakhir Inggeris, dan kita kena ingat bahawa kesan penjajahan itu sangat besar, bukannya secara fizikal tetapi yang juga melibatkan penguasaan ilmu, dan kita harus ingat bahawa apabila penjajah ni didatang ke negara kita, mereka juga menyelidik dan menerbitkan kajian-kajian mereka yang kita sebut sebagai ilmu kolonial. Jadi ilmu kolonial inilah yang digunakan oleh penjajah untuk memberi naratif bangsa yang dijajah. Dan kita sebagai masyarakat yang pernah dijajah oleh mereka, kadang-kadang kita terpaksa merujuk dan juga membaca tulisan-tulisan mereka lah, bagaimana mereka membentuk pemikiran, dan kita kena ingat bahawa ilmu-ilmu kolonial ini adalah terjemahan daripada pemikiran penjajah kepada bangsa kita sewaktu penjajahan lah. Sudah tentu mereka akan mengutamakan perspektif mereka dan sebagainya. Dan bagaimana kita nak membawa naratif balas, kerana kita tidak boleh selamanya bergantung kepada ilmu-ilmu barat. Kita perlu mencipta ilmu kita sendiri melalui penyelidikan dengan budaya ilmu dan sebagainya. Dan saya masih kalau saya boleh sebut di sini, ada sebuah buku yang telah ditulis oleh Syed Hussein Al-Attas yang bertajuk The Myth of the Lazy Native, ataupun mitos peribumi malas, di mana buku ini ditulis sebenarnya untuk counter, untuk menyanggah pandangan-pandangan ilmu kolonial yang melihat bahawa kaum peribumi ini adalah pemalas. Dan dalam buku ini juga menyebut bagaimana sebenarnya bukanlah isu pemalas ataupun sebagainya, tetapi bagaimana sistem sosioekonomi ketika itu yang menghimpit kaum peribumi, yang menyebabkan mereka tertinggal dari sudut ekonomi dan sebagainya. Jadi karya-karya sebegini sebenarnya sangat penting untuk kita memberi naratif baru bahawa tak semuanya ilmu kolonial itu betul membawa perspektif yang baik kepada masyarakat. Dan saya suka nak membaca sikitlah satu petikan dalam muka surat 68. Ini sejuk-sejuk ni, sedap baca. Dia kata ilmu kolonial yang mengambil alih pelantar intelektual bangsa ini telah membungkus tradisi ilmu dan hikmah milik watan ke dalam selimut sejarah. Sejuk-sejuk ni kan, biasanya kita berselimut kan. Jadi bermaksud kalaulah kita bergantung sahaja kepada ilmu kolonial dan tidak membangunkan ilmu kita sendiri, kita masih lagi dalam keadaan berselimut dan akhirnya kita akan ketinggalan. Dan kita di IPT seperti Datuk Nozaini sebut tadi, kita di IPT kita ada peranan yang sangat besar, di mana siapakah lagi yang boleh diharapkan kalau kita dalam konteks IPT kita tidak boleh membangunkan ilmu kita sendiri. Dan sebab itu dalam buku ini, dalam chapter ini, kita mencadangkan 3 perkara supaya bagaimana kita nak memastikan proses pemeribumian ilmu ini dapat kita laksanakan. Pertamanya, pemimpin IPT perlu memahami apakah itu fungsi utama universiti, kerana kita ada kepentingan awam, public good, dan kita juga ada kefungsian yang baru seperti mengejar penarafan, pengiktirafan dan sebagainya. Jadi kita perlu kembali kepada di manakah fungsi universiti yang sebenar. Malah dalam konteks pembangunan pelajar, saya suka menyebut bahawa kita ni sebenarnya kita nak melahirkan pelajar ni bukan sekadar tenaga kerja berkemahiran dan berpengetahuan tinggi. Sebenarnya at the end of the day kita nak melahirkan warga negara yang baik. Bagaimana warga negara yang baik ini seorang yang bertanggungjawab, yang ada nilai kemanusiaan dan juga boleh menjadi ahli masyarakat yang berguna. Jadi pemimpin IPT perlu memahami
di manakah fungsi universiti yang sebenar, di mana fungsi universiti juga merujuk kepada bagaimana kita nak memenuhi tanggungjawab sosial. Pendidikan itu untuk public good, bukanlah untuk kepentingan yang lain. Yang keduanya ialah bagaimana kita nak mengangkat kearifan tempatan kita, nilai-nilai watan kita. Sebenarnya kita ada banyak kearifan tempatan, tetapi cuma kadang-kadang kita tak saintifikkan, kita tak dokumentkan, kita tak angkat dia sebagai satu ilmu yang moden. Jadi seharusnya IPT berperanan untuk mengangkat semula kearifan tempatan ataupun local wisdom ini untuk kita jadikan sebagai satu ilmu. Kadang-kadang kita juga kena belajar dengan masyarakat. Selalunya kita kata masyarakat kena belajar dengan kita IPT, kita ni menara ilmu, kita ni menara gading. Sedangkan banyak juga perkara-perkara yang kita boleh belajar daripada masyarakat yang kita sebut sebagai pendidikan awam. Kerana banyak sebenarnya ilmu yang ada dalam masyarakat yang kita boleh saintifikkan, yang kita boleh jadikan dia sebagai satu korpus ilmu yang berguna dan kita bangunkan itu sebagai ilmu watan kita. Dan yang ketiganya ialah bertepatanlah dengan baru-baru ni YB Menteri kita datang ke UPM untuk merasmikan satu program berkaitan dengan mata pelajaran pengajian umum. Sebenarnya universiti IPT perlu memperkukuhkan lagi MPU ini, mata pelajaran pengajian umum ini, kerana itu adalah kursus ataupun subjek yang kita bangunkan, kenegaraan, tamadun Islam dan sebagainya. Sekarang ni sudah ada falsafah dan sebagainya. Jadi ini adalah subjek yang perlu kita bangunkan, kita perkasakan dan kita jadikan satu kekuatan kita, kerana seperti YB Menteri sebut, MPU ini sebenarnya adalah satu teras yang dapat memacu nilai-nilai jati diri, patriotism kepada pelajar-pelajar kita, kerana inilah yang akan mengimbangi nilai-nilai yang akan diperlukan oleh pelajar kita selain daripada ilmu, kemahiran, tapi inilah sebenarnya nilai-nilai yang penting. Dan saya fikir KPT telah melakukan satu tindakan yang sangat berani dan besarlah, kerana sebelum ini kita tak nampak ataupun kuranglah usaha-usaha untuk mengangkat MPU ini ke tahap yang lebih besar. Jadi saya harap dengan adanya komitmen daripada KPT dan juga peranan universiti itu sendiri, kita berharap kursus-kursus MPU ni boleh kita perkukuhkan lagi. Dan selain daripada pembangunan kurikulumnya, pengisiannya, kita juga kena melihat juga dari segi pelaksanaannya. Sebab kadang-kadang pelaksanaan MPU ni petang, pukul 5, pukul 7, kan? Student pun dah letih, dah penat. Jadi kita pun kenalah meletakkan MPU ni di tempatnya, di waktu-waktu perdana. Macam kita lah kan, kalau ada rancangan TV kan, kalau letak pukul 2-3 pagi, orang mungkin dah tidur masa tu kan. Tapi kalau kita letak waktu perdana pukul 8, pukul 9, lagi ramai audiennya. Jadi saya kira usaha pemeribumian ilmu ini sangat penting lah dan kita perlu teruskan. Dan untuk itu kita mesti membangunkan kekuatan intelektual kita. Kita perlu menghasilkan karya-karya yang besar, kan, untuk kita bukan saja kita nak menyanggah naratif ilmu kolonial, tetapi nak membentuk kekuatan ilmu kita. Kadang-kadang perkara yang mudah saja, kadang-kadang kita tengok kursus kita, cuba tengok rujukan dia. Kita banyak ambil rujukan-rujukan daripada luar, sedangkan kita ada rujukan-rujukan kita. Kalau kurang, kita kena tambahkan. Kita mesti menghasilkan buku, bukan saja jurnal terindeks, tetapi buku yang ditulis dalam bahasa Melayu, yang ditulis melihat kepada kepentingan umum. Dan dalam hal ini sebenarnya saya nak memujilah penerbit UPM kerana telah mengindekskan penerbitan buku dalam bahasa Melayu dalam pangkalan Scopus dan sebagainya. Jadi sekarang ni siapa nak menulis
terbit di penerbit UPM sudah ada dalam pekalan Scopus. Kalau tidak dulu kita tulislah buku sehebat mana sekalipun, buku karya ilmu tesis kita dibukukan, ia tidak dikira dalam penerbitan terindeks kita. Jadi ini satu permulaan dan saya berharap lebih ramai lagi lah penerbit mengikuti langkah penerbit UPM untuk mengindekskan buku-buku, kerana selain daripada jurnal terindeks, buku-buku juga memainkan peranan yang penting, kerana ini buku suntingan, tetapi bagaimana dengan buku karya asli yang merupakan daripada tesis yang dibukukan single author, jadi mereka mungkin mengambil masa 4-5 tahun untuk menerbitkan buku tersebut kan. Jadi ini sebenarnya satu langkah yang baik, dan ini juga sebenarnya salah satu proses kita nak membangunkan epistemologi ilmu kita. Jadi penting, dan usaha kita perlu bersebadu, berstrategi untuk kita bangunkanlah epistemologi dan juga pemerhubungan ilmu kita tu. Dr. Puva, itu saja. Okey, terima kasih Prof. Prof pun telah mengiklankan sedikit mengenai peranan penerbit UPM, dan penerbit betul lah Prof. Penerbit UPM merupakan satu-satunya penerbit dan the first one lah in the world untuk menerbitkan buku-buku bahasa Melayu dalam pakalan Scopus. Dan penting untuk menerbitkan atau mengindekskan buku-buku Scopus BM dalam Scopus ni supaya boleh dirujuk dan boleh cite balik penulis lain, pengkaji lain boleh menulis dan balik, boleh tambah H index lagi kan. Dan menarik juga penaklifan Prof tadi. Saya suka dengan peranan universiti dilihat sebagai untuk melahirkan warga negara yang baik, bukan setakat pelajar yang baik. Dan ini penting, saya rasa ini juga hasrat masyarakat serta keluarga. Ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke universiti bukan hanya cemerlang dalam akademik dan kerjaya, namun perlu juga menjadi insan yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan negara. Dan saya ada soalan susulan kepada Datuk Prof. Bagaimana pemimpin IPT ni? Kita dah dengar Prof Izani punya penerangan tadi. Jadi bagaimana pula peranan ni pemimpin IPT dalam seimbangkan antara tuntutan globalisasi dan keperluan tempatan? Sebab whatever product that we see kan, produk global yang masuk dalam pasaran tempatan, mereka perlu globalize the product kan. Jadi bagaimana peranan pemimpin ni untuk globalize? Ya. Terima kasih. Selalunya pemimpin ini berdepan dengan A, B, C atau A dan B. Dalam konteks ini adalah global, local. Perlukah pemimpin memilihnya? Perkataan seimbang tadi tu adalah the keyword lah pada saya. Maksudnya apabila kita berdepan dengan tuntutan-tuntutan dari luar dan dalam, itu sebab saya kata tadi pemimpin itu harus mempunyai idea kreatif, intelektual yang tinggi, kritis dalam memahami idea-idea baru ini. Jadi tidak memilih either or lah. Tetapi mengimbangi seperti yang saudara moderator sebutkan tadi. Universiti ini unik, sangat unik. Kalau saya nak bercakap tentang keunikan universiti, saya boleh bercakap panjang. Kenapa dia yang berasal berkurun-kurun lamanya masih hidup, berbanding dengan industri lain yang tak hidup lah. Tak hidup. Dia antara institusi law, institusi ilmu ini hidup lagi, relevan sehingga sekarang, kerana kita adalah unik dan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Sebagai universiti, semua pemimpin mesti tahu bahawa dia adalah bersifat universal. You tak boleh kata, oh saya nak jadi Universiti Terengganu Malaysia di Malaysia saja, di Terengganu saja. Tidak. Teritorial ya. Jadi dia memang universal daripada dahulu lagi, walaupun dia ditubuhkan di Morocco contohnya, antara universiti pertama yang ditubuhkan, bukan di Oxford, bukan di Cambridge di US contohnya. Dia telah bersifat global. Maksudnya ramai yang datang untuk menuntut ilmu. Para sarjananya telah bergerak
ya, untuk mempelajari ilmu baru, berkongsi ilmu dan sebagainya. Jadi dalam konteks global sekarang, ya, semua orang bercakap, oh, we have to change, we have to transform. We are in the world of globalization. We cannot hide from it. Betul, kita tidak terasing daripada proses globalisasi semuanya, kurikulum lah, penyelidikan lah, takbir urus lah, kita semua nak bergerak ke arah globalisasi, ya, tuntutan globalisasi. Pembiayaan contohnya, ya, banyak paradigma baru yang diberikan kerana kita kata, oh, di peringkat global kita universiti semua telah berubah. Universiti semua perlu mendapatkan dana masing-masing, ya. Namun sebenarnya institusi itu masih berada di dalam negara Malaysia, di tempat lokal seperti di Kuala Nerus, betul, di Kuala Nerus, ya, dan dia bergerak atau hidup dalam konteks setempat. So itulah sebabnya mungkin menjadi satu kesukaran untuk semua pemimpin termasuk ahli akademik kadang-kadang untuk mengimbangi bagaimana apa elemen global yang perlu kita ambil, bagaimana kita memastikan dia bukan yang kita ambil di mana kita bertindak sebagai minda tertawan seperti saya sebut minda yang ditawan, ya, seperti yang Prof Izani sebut tadi. Kalau kita tengok dari aspek globalisasi, saya juga nak memperkukuhkan apa yang Prof Izani cakap tadi. Kita selalu ingat bahawa yang datang daripada hemisfer utara itu adalah yang terbaik. Betul. Kenapa? Sebab mereka telah bertamadun jauh lebih awal pada kita, ya. Ahli-ahli akademiknya telah membina teori ilmu baru jauh lebih awal pada kita. Kita hanya bermula seperti dalam saya sebut dalam bab 2, kita hanya bermula pada 50-an. Itu pun kita berkongsi dengan Singapura universiti kita. Kemudian, ya, barulah kita membina sistem universiti kita. Apa yang guru-guru kita kata, kita baru belajar beruniversiti-universitian. Ya, baru nak belajar macam mana nak menyediakan untuk mencemerlang universiti, untuk memperkukuhkan tabik urus dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pengaruh globalisasi itu boleh bergerak daripada lokal seperti yang PM Izani cakap. Selama ni dia memang tidak neutral. Dominasinya daripada barat, pengetahuan tempatan kita pinggirkan, mungkin bersebab kadang-kala pengetahuan tempatan kita kata, oh, kita dah bina ilmu baru, tapi kita tidak dokumentkan, kita tidak terbitkan. Jadi macam mana orang ingin mengkritik, bagaimana orang ingin mengata, wah, ini adalah satu ilmu baru, kalau kita tidak dokumentkan. Dia tak boleh sembang kedai kopi, ya. Dia tidak boleh kata, oh, aduh, ilmu baru. Ilmu baru ni I buat daripada penyelidikan I. Mana buktinya? Buktinya harus didokumentkan supaya orang lain boleh mengkritik dan seterusnya orang lain boleh menggunakan ilmu baru itu untuk menjana ilmu baru. Jadi itu maksudnya, bukan kita kira H-index itu. Sebenarnya di belakang H-index itu makna sebenarnya adalah, wah, ilmu baru dia telah dikembangkan oleh orang lain, telah diguna oleh orang lain. Jadi saya nak raise perkara yang sama yang PM Izani cakap tadi. Kalaulah ahli akademik kita mempunyai idea yang bergerak daripada berasaskan kepada keperluan negara, contohnya kajian-kajian mengenai perubahan iklim tropika ke marine tropika ke, atau apa-apa saja yang berkait dengan situasi lokal, isu lokal, tetapi disokong dengan dana dan penyelidikan, penerbitan di jurnal antarabangsa sangat penting. Bukan hanya kita menerbit dengan penerbit UPM, of course penerbit UPM adalah yang terbaik so far, tetapi kita juga perlu, itu yang kita kata globalisasi itu penting, ya, jurnal antarabangsa. Apabila dia menerbit di jurnal antarabangsa yang semua orang boleh membacanya, dia dijadikan sebagai asas lah, negara-negara serantau boleh gunakan. Jadi dia itu, ilmu itu dimanfaatkan dan kita tidak lagi menjadi pengikut seperti yang PM Izani, Prof Izani cakap tadi. Maknanya kita sekarang memimpin ilmu, selama ini kita mengikut saja. Saya selalu kata dalam tesis pelajar-pelajar, Adam says, Richard says,
siapa-siapalah, Lawrence says, mana Nur Zaini says? Maknanya Nur Zaini telah tidak membangunkan ilmu baru. Disebabkan itu, para pelajar kita hanya menggunakan ilmu-ilmu yang datangnya daripada negara di hemisfera selatan, kerana ahli akademik kita mungkin gagal atau kurang mendokumentkan teori-teori baru, idea-idea baru, ya. Dan kita juga hanya boleh jadi pemimpin kalau kita tidak menggunakan template barat. Saya selalu mengatakan bahawa semua nak menggunakan template lah. Kita gemar ya menggunakan template kerana buat apa nak susah-susah, dah ada ya. Tetapi apa yang kita ambil itu sebab tadi minda tertawan, mungkin bagus tetapi ia perlu diadaptasikan. Contohlah kalau pendidikan sekolah di Finland itu bagus, tak semestinya kita letak dia di dalam sistem di Malaysia, dia akan implementasinya akan cemerlang seperti yang telah dilakukan di negara Finland ya. Jadi kepada pemimpin, mereka mesti memberikan penekanan kepada ahli akademik yang mencipta ilmu baru dan bermula daripada isu-isu tempatan dan dibawa ke peringkat antarabangsa untuk dikongsi. Kita perlu tekankan bahawa universiti ini adalah lambang ketamadunan sebuah negara. Jadi kita memimpin, kita bukan sentiasa mengikut atau kita bukan sentiasa ditawan, ya. Mindset begitulah yang perlu selalu diterapkan kepada ahli akademik. Kita bukan mengikut sahaja tetapi kita perlu membangun sesuatu yang akan menjadi ikutan. Negara Korea, Jepun dan sekarang China ya, dah begitu aktif membangun teknologi ilmu sendiri sehingga dia telah melepasi negara-negara yang pada asalnya adalah negara-negara yang membangun ilmu baru. Jadi pemimpin ni dalam buku kita, asas kepada globalisasi dan lokal itu telah kita terapkan dalam bab 1 supaya bab-bab seterusnya akan mengupaslah apa jua isi kandungannya. Kita bercakap tentang berfikiran global dan bertindak lokal. Bila kita berfikiran global itu maksudnya kita nak pemimpin-pemimpin kita memahami apa trend-trend dunia. Janganlah duduk bawah tempurung juga. Janganlah hanya faham apa yang berlaku di Terengganu saja contohnya atau Kelantan saja ya. Tetapi keupayaan pemimpin itu memahami apa isu-isu, trend, cabaran global secara luas dan mendalam, bukan hanya superficial. Sebab bila superficial itu yang kita akan bagus ni, ambil perak. Tapi kalau kita kaji bersikit kritis, bermakna kita akan faham tetapi tidak akan tiru secara membuta tuli ya. Apa itu maksud bertindak lokal? Ini asas kepada buku kita lah. Kita mahukan sebab kita nak mengakar di bumi tadi, jadi bertindak lokal itu adalah elemen sangat penting. Bermaksud kita menterjemahkan kefahaman global tadi kepada tindakan yang praktikal, yang relevan. Dan bukan hanya relevan, kadang-kadang kita ubah sikit sana sini. Adakah dia akan memberi impak kepada luang lingkup tempatan lokal, ya, selaras dengan keperluan masyarakat kita, keperluan agenda pembangunan negara, ya. Jadi dalam konteks autonomi, kita ada bercakap sedikit tentang glow nakal. Sebenarnya rakan saya Profesor Simon Marginson telah memperkenalkan term glow nakal. Glow nakal adalah globalisasi global, nasional dan lokal. Jadi beliau memperteguhkan bahawa universiti itu duduk dalam 3 luang lingkup ini dan dia saling bersangkutan. Tidak boleh hanya memikirkan lokal tanpa melihat nasional, tidak boleh melihat hanya nasional, tidak melihat aspek lokal ya. Jadi universiti lain dengan industri-industri lain, tak boleh lari dari aspek global, dan dalam banyak keadaan isu global kita tak perlulah memikirkan bagaimana menyelesaikan isu di United Kingdom. Isunya isu global.
dan isu global biasanya akan mengakibatkan isu di peringkat lokal. Yang penting adalah menyelesaikan isu global di peringkat lokal. Ya, jadi ini saya rasa yang perlu diambil kira oleh pemimpin dalam aspek bagaimana membangun bakat akademik yang boleh melakukan perkara-perkara ini, apa dia hala tuju penyelidikan dan inovasi serta khidmat masyarakat yang dirangka supaya kekal relevan di peringkat lokal. Tapi isu-isu ini adalah responsif kepada isu-isu global lah. Jadi keseimbangan ini, perkataan the keyword keseimbangan ini sebenarnya apabila ahli pemimpin itu faham, betul-betul faham tentang isu global, dan yang lebih penting dia boleh menggunakan autonomi akademik, autonomi akademik secara bertanggungjawab. Saya rasa itu dululah ya. Dan juga apabila menggunakan, kita bercakap tentang governance dan autonomi ini, pemimpin haruslah membuat keputusan berasaskan ilmu, data. Sekarang kita cakap big data ya, tak susah dah membuat tidak susah dah membuat keputusan-keputusan bermaklum ini sebenarnya. Dan yang lebih penting digandingkan dengan aspek accountability, aspek integriti, ketelusan dalam kita membuat keputusan. So akhirnya keputusan yang besar-besar itu harus dipertimbangkan mengikut konteks institusi, keperluan negara, keperluan negeri atau lokal, dan juga lanskap global lah. Dan yang lebih penting melaksanakan ataupun implementasinya mestilah mengikut acuan tempatan, ya, acuan tempatan, atau bertindak mengikut contohnya perlembagaan, akta dasar negara, nilai dan agama, ya. Kalau tidak, maknanya saya rasa tak perlulah universiti di Malaysia. Baik semua orang pergi ke universiti di luar negara saja, ya. Saya rasa di situ dululah. Okey, terima kasih Datuk Prof. Dan saya rasa tak perlu pun keluar, ada online kan sekarang. Kita dapat belajar segala-galanya alam maya. Dan saya suka apabila Prof sebut disiplin ilmu ni, kita ada disiplin kita sendiri dan perlu ditegakkan ikut proses dia supaya direkodkan dan dapat diperkembangkan, ya. Okey, kita ada kekangan masa sikit, so kita akan terus ke segmen seterusnya berkaitan dengan TVET, tanggungjawab sosial dan sebagainya. Saya terus Prof Izani ke arah mana hala tuju penyepaduan TVET Prof dan pendidikan tinggi akademik. Boleh tak kita bayangkan sistem laluan dua hala yang benar-benar fleksibel, TVET serta akademik. Terima kasih Dr. Pova. Saya sebenarnya bukan orang TVET tetapi banyak juga membaca tulisan-tulisan TVET dan ada ramai rakan lah yang belajar ataupun mengajar di Universiti Teknikal. Sebenarnya kita di negara kita ada dasar TVET negara 2030, di mana dasar tersebut mencadangkan 70% lepasan SPM memilih laluan TVET. Bermaksud 30% sajalah akademik. Dan sekarang ini baru 53.9% saja yang lepasan SPM memilih TVET lah sebagai laluan pengajian mereka lah di IPT. Jadi masih jauh lagi, tetapi kita dah ke arah itulah. Sebenarnya TVET menjadi satu perkara yang sangat penting sekarang lah, kerana kita bercakap tentang kita nak melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, dan juga kita perlu mengangkatlah TVET itu setanding. Bila saya membaca banyak tulisan dan juga laporan-laporan, masih lagi ada persepsi dalam kalangan masyarakat kita lah, terutamanya ibu bapa, seperti TVET ni second class, laluan kedua, kalau akademik tak berjaya masuklah TVET kan. Sedangkan TVET dan akademik adalah dua laluan yang sangat berbeza dan kedua-duanya mempunyai signifikan yang sangat penting. Kerana kita perlu memahami bahawa pelajar-pelajar kita ni tidak semuanya boleh menguasai akademik dengan baik. Ada yang bagus, kita boleh memilih laluan akademik, perubatan, pergigian, undang-undang dan sebagainya. Tetapi ada juga pelajar-pelajar yang mempunyai kecenderungan ataupun lebih minat kepada teknikal dan sebagainya. Jadi itu adalah satu
laluan yang baik kepada mereka, bukanlah second class dan sebagainya. Sebab itu dalam tulisan dalam buku ini menyebut tentang bagaimana kita nak mengarus perdanakan TVET, kan? Bagaimana kita nak meletakkan TVET itu di tempatnya. Dan sekarang ni alhamdulillah dari segi governance tak diurus oleh kerajaan, kita sudah ada dasar TVET negara. Dan kita di Malaysia ni kita ada 1398 institusi TVET yang merentasi kementerian, di bawah KPT, di bawah Kesuma dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak menyelaraskan semua institusi ini supaya dapat menghasilkan graduan TVET yang baik. Sudah tentu TVET dia related, sangat dekat dengan industri, dan industri ni dia cepat berkembang. Jadi bagaimana kita nak cope TVET kita, nak matchingkan TVET kita tu sebingkas industri. Jadi kurikulumnya kena bagus, kena updated sentiasa, kerana contemporary, kerana kita tak nak bila kita menghasilkan graduan TVET tetapi dia tidak boleh mengejar kepantasan teknologi, keperluan industri. Dan juga dalam buku ini juga satu aspek yang menarik juga disebut tentang bagaimana kita nak melahirkan techno-entrepreneur ataupun techno-usahawan. Macam kita lah pelajar, kan, kita nak student kita jadi usahawan, berniaga, tak payahlah bergantung dengan kerajaan, tunggu je SPA tu, kan. Tetapi dalam TVET juga ditekankan soal bagaimana kita nak melahirkan graduan TVET sebagai seorang usahawan. Maksudnya bukanlah dia bergraduat dan mencari kerja di industri-industri, tetapi sebaliknya menjadi usahawan. Jadi ini juga satu cabaran lah. Saya nampak macam contohnya UTHM, sebuah universiti teknikal, dia memberi fokus kepada techno-entrepreneur, melahirkan usahawan dalam TVET. Dan begitu jugalah dengan perkara-perkara lain. Kalau kita tengok dasar TVET negara kita tu, dia ada 6 pilar, 6 teras. Salah satunya dari segi kurikulumnya, kemudian dari segi bajetnya, kan, kewangannya, itu juga perlu diberikan penekanan yang besar lah. Jadi bagi saya TVET semakin penting. Dan kalau kita tengok senario universiti sekarang, kan, dah banyak dah program-program yang di TVET, kan, untuk memenuhi keperluan industri lah, kan. Jadi malah di UMT contohnya pun, kita pun baru ini dapat bajet yang dibentangkan, diumumkan oleh PMX, shipping, TVET shipping yard, di mana kita bagaimana industri perkapalan itu dapat kita bangunkan dengan kemahiran-kemahiran. Jadi ini juga sebenarnya satu kekuatan barulah bagi dalam konteks pendidikan tinggi. Dan tetapi kita seperti biasalah, kita juga mesti ada acuan kita lah. Apakah acuan yang kita nak lahirkan, walaupun kita kata industri ni negara barat lebih mendahului kita, tetapi macam mana kita nak perkukuhkan TVET ini dalam bentuk acuan kita. Dan percayalah, TVET akan memainkan peranan yang sangat besar selepas ini, kerana penawarannya, dari segi permintaannya, dan kita juga sudah ada satu governance dan tadbir urus yang baik yang diperkenalkan oleh kementerian. Dengan dasar TVET negara, insya-Allah lah kita boleh lagi bergerak ke hadapan, dan juga melihat apa lagi potensi yang ada untuk kita terokai lah. Okey. Terima kasih Prof. Peranan TVET juga penting dalam pembangunan pendidikan serta kecemerlangan kerjaya seseorang pelajar tersebut. Kita terus ke segmen terakhir, berkenaan dengan falsafah dan masa depan kepimpinan. Saya nak tanya Datuk Prof dulu, apakah ciri-ciri kepimpinan ideal? Datuk dah sebut tadi, banyak ciri-ciri kepimpinan yang mampu menjelmakan aspirasi Malaysia Madani dalam ekosistem pendidikan tinggi. Penerapan aspirasi Malaysia Madani itu dalam kepimpinan. Okey. Saya sebenarnya kurang selesa untuk bercakap tentang apakah ciri-ciri yang perlu ada pada setiap pemimpin. Dalam kertas jurnal yang saya telah tulis bersama rakan-rakan sebelum ini, kita menganalisis keperluan industri, keperluan pelajar, keperluan semualah terhadap
ciri-ciri ataupun kepimpinan seorang itu. Kadang-kadang saya merasakan wah banyaknya. Ada ciri kecekapan, ada ciri bijak politik, ada ciri mengurus kewangan. Sebenarnya siapa yang kita harapkan jadi VC ni? Super man dan super women. Seperti harus perfect semuanya. Jadi saya sebenarnya kurang selesa. Saya juga telah menulis tentang ciri-ciri pemimpin ini dalam buku yang penyelidikannya melihat kepada kepimpinan di peringkat ASEAN, dan ini dah ada ya. Tetapi dalam konteks buku ini kita sebenarnya ingin menyatakan bahawa kepimpinan IPT itu tidak bersifat individu atau heroik lah. Selalu kan kita memberikan tempat yang sangat tinggi kepada Naib Chancellor, seolah-olah dia bergerak dengan sendiri. Sebenarnya dalam ekosistem universiti, maksud kepimpinan itu lebih luas. Jadi dalam konteks ini saya lebih suka melihat kepada satu atau perkara ciri yang berkait dengan 3 jenis kepimpinan. Satu adalah kepimpinan akademik. Ya, jadi dalam kepimpinan akademik saya rasa ciri seorang profesor atau ahli akademik itu pertama adalah mereka adalah pakar bidang. You tidak boleh lari dari menjadi seorang ahli pakar bidang. Ya, ahli pakar bidang ni berbeza dengan seorang profesor engineering dengan seorang engineer di luar. Kalau dia adalah sama, maksud saya profesor engineering beroperasi atau berfungsi seperti engineer di luar, maknanya redundant lah, tidak perlu ada profesor engineering. Kita boleh engineer di luar saja yang sangat berpengetahuan luas, malah berpengalaman yang lebih luas, sudah cukup untuk mengajar pelajar. Kenapa kita perlu ada profesor engineering? Itu saya pulangkan baliklah kepada ahli-ahli akademik ya, supaya dapat membezakan, atau dia ada pertindihan tetapi ada perbezaan antara profession academic engineering dengan engineer. Kedua, dia mestilah mempunyai integriti akademik yang teguh dalam pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan penyelidikan. Ini kalau kita tak jaga dengan adanya isu-isu yang berlaku dalam konteks di Malaysia, ini juga akan menjadikan universiti kita kurang dihormati lah ya. Keberanian intelektual ini juga kurang, sebab dengan isu-isu yang berlaku dalam universiti sebenarnya ahli akademik kita tidak begitu kehadapan. Malah saya rasa pelajar lebih bermaruah lah untuk kehadapan dan menyatakan ketidaksetujuan dia kepada perkara-perkara. Mereka memohon pandangan, tindakan yang lebih telus ya, kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan mempertahankan kebenaran, mempertahankan integriti. Jadi ahli akademik, pemimpin akademik itu perlu menegakkan kebenaran lah. Itulah tugas seorang profesor juga ya dalam sebuah universiti. Dan yang ketiga, saya pendekkanlah ya sebelum nak pergi kepada rumusan ni, dia perlulah boleh mengaitkan ilmu. Pada asalnya sebelum dia naik profesor mungkin dia menimba ilmu-ilmu, tetapi bila sampai ke satu tahap dia perlulah boleh mengaitkan ilmu dalam bidang itu dengan isu-isu tempatan dan cuba bergerak daripada ilmu fundamental itu kepada ilmu-ilmu atau penyelidikan aplikasi atau translasi, supaya di ujung-ujung ya universiti itu boleh profesor ahli pemimpin akademik itu boleh digunakan oleh universiti untuk memberikan ikhmat di luar universiti. Dan keempat tadi kita bercakap pasal epistemologi dan sebagainya. Seorang profesor itu di mana juga dalam konteks negara Malaysia perlulah mertabatkan bahasa Melayunya. Bahasa Melayu itu sebagai bahasa ilmu, di samping kekal aktif dalam menerbit di peringkat antarabangsa. Maksudnya boleh berfungsi atau boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan baik ya.
Seterusnya adalah tentang pemimpin pengurusan. Ini memang selalulah bila kita cakap pemimpin, kita cakap pasal VC, TNC, ya, itu sajalah pandangan kita kepada pemimpin di universiti. Yang ini kita tahu dia banyak masalah kekangan kewangan dan sebagainya, tetapi ciri mereka pertama adalah memastikan tuntutan pasaran dengan misi awam. Tadi kita bercakap tentang faedah individu dengan faedah social contract. Ini mereka mesti menegakkanlah aspek social contract, khususnya di universiti-universiti awam. Keberanian mereka perlu berani untuk mempertahankan disiplin ilmu yang kritikal walaupun dia tidak laku. Dia tidak membawa pembiayaan, tidak membawa duit kepada universiti. Kalau tidak, apalah gunanya sebuah universiti, khususnya seperti Universiti Kebangsaan, National University contohnya. Jadi ilmu-ilmu sains asas itu juga ilmu yang akan hilang sebab dia tidak berbentuk profession. Sedangkan ilmu itu sangat penting dalam dunia AI sekarang. Tak ada asas matematik, sains, kita tidak boleh bergeraklah. Ketiga, dia perlu tahu maksud autonomi dan sebagai tanggungjawab moral, bukan kuasa mutlak. Kita nak pemimpin pengurusan mengetahui bahawa governance berkembar, bagaimana mengurus governance berkembar, maksudnya Senate, LPU dan sebagainya dalam membuat keputusan. Dan keempat, saya pendekkan ni, membangun dan mempertahankan dasar universiti yang menilai kejayaan bukan hanya melalui nombor atau angka ataupun pendapatan. Ya, atau pendapatan, tapi juga saya tak kata tak boleh buat itu harus diteruskan, tetapi ia keyword tadi seimbang. Dia seimbangkan dengan quality, impak sosial, ya, dan keperluan kepada akses B40 pelajar-pelajar yang memerlukan. Ketiga adalah pentadbiran kepimpinan pentadbiran. Yang ini memang orang tak usik, jarang diperkatakan, sedangkan mereka adalah satu instrumen yang paling penting dalam mengurus universiti. Ya, ini saya masukkan kepimpinan eksekutif tu. Mereka yang memegang pendaftar bendahari, mereka yang mentadbir, sebenarnya membantu pelajar dan mentadbir. Yang ini mesti mereka ada empati, mereka mesti tahu apa aspek keadilan, mereka mesti berintegriti, mereka terlibat dalam perolehan keuangan, ya. Kita kena pastikan mereka sangat profesional lah sebab dan bijaksana lah dalam mengurus isu-isu berkaitan pelajar, staf dan sebagainya. So saya nak pendekkan disebabkan masa. Tetapi yang lebih penting dalam sebuah ekosistem universiti, kita ada pemimpin-pemimpin ini. Analogi saya adalah pemimpin-pemimpin ini membentuk sebuah universiti, dan sebenarnya universiti ini adalah sekolah bagi pelajar-pelajar, bagi semua orang sebenarnya. Ya, di mana pelajar belajar tentang keadilan, ketelusan, integriti, menjadi pemimpin, menjadi manusia. Di mana pelajar belajar apa yang salah, apa yang betul, apa yang patut diberi ganjaran, apa yang patut diberi tindakan jika ia salah. So, pembangunan insan pelajar itu 4 tahun, atau kalau dia buat master sampai PhD 6-7 tahun adalah dalam konteks itu. Jadi kalau kita tak boleh mencerminkan perkara begitu, pemimpin tidak berjaya mencerminkan aspek-aspek itu, maka gagallah kita membangun pelajar. Ya. Okey. Terima kasih Prof. Mungkin saya nak berbalik kepada jawapan tadi, ciri-ciri kepimpinan. Adakah Datuk Prof bermaksud yang VC ataupun TNC tidak perlu ataupun tidak boleh jadi all-rounder? Apabila saya bercakap bahawa kita perlukan semua. You cannot be the Superman tadi. Superman. Untuk menjadi pemimpin pada saya, perkara utama sekali yang seorang pemimpin itu perlu tahu adalah siapa diri saya. Siapa diri saya. Saya memetik satu
laporan ya di United Kingdom, di mana seorang profesor telah dilantik sebagai VC ya. Dia telah dilantik pada Disember. Dia akan menjadi VC pada bulan Jun. 6 bulan sebelum dia lantik, dia telah dia telah tahu bahawa dia telah terpilih selepas hampir 30 jenis interview ataupun penilaian dibuat. 30, bayangkan ya bagaimana pentingnya pemilihan. Sebab mereka ingin menentukan bahawa dia mempunyai ciri-ciri pemimpin. Tetapi yang sangat unik saya rasa adalah apabila beliau mengatakan beliau juga telah diberikan apakah perkara-perkara yang beliau perlu belajar dalam masa 6 bulan dan belajar on the task semasa menjadi VC. Apa maksudnya? Maksudnya kita tidak perlukan seorang yang perfectionist, tapi yang lebih penting dia ingin mencapai ke langit, tetapi dia berpijak dan mengakar di bumi. Mengakar di bumi itu maksudnya ciri penting pada saya adalah satu, sebagai pemimpin it's not about yourself. Sepatutnya kita pilih pemimpin yang tidak lagi mempunyai nafsu untuk naik pangkat, besar, jadi lebih terkenal dan sebagainya. Kerana apabila you jadi pemimpin, kalau kita mengikutlah sunnah-sunnah agama Islam, dan saya percaya semua agama pun begitu, adalah you are a servant. You now service the people. It's not about you anymore. How do we get that? Sebenarnya itu kita tak sebut di situ. Sebab sebenarnya menjadi VC itu diletakkan sebagai, itu sebab profesor pun tidak diberikan tempat sepatutnya, kerana profesor hanya diberikan tempat sepatutnya apabila ia menjadi VC atau TNC contohnya. Jadi itu adalah asas pada saya lah. Apabila seorang itu boleh mengatakan ini bukan hak saya, apa yang saya dapat, apa yang universiti dapat adalah untuk kita berikan kepada semua. Jadi servant leadership itu belum lagi kita letak sebagai ciri, sedangkan itu adalah ciri pemimpin dalam agama Islam. Saya pasti dalam agama lain juga, Buddha khususnya sebab asasnya yang dibangunkan di US tentang servant leadership itulah berasaskan daripada Buddha dan Kristian. Dan dalam agama Islam, sebab ini adalah negara Islam, itu juga adalah asas. Jadi saya tak pasti saya menjawab soalan itu, tetapi maksud saya adalah yang lebih penting, kalau tidak perfect pun, adalah asas tadi yang mengakar ke bumi tadi, nilai, integriti, budaya, agama. Okey. Terima kasih Datuk Prof. Kita terus Prof, kita ke sebab kekangan masa kita buka ruang untuk sesi soal jawab bersama penonton. Kalau ada mungkin masa tidak mengizinkan kita mencemburi kita. Jadi kita terus ke penutup. Tanya mungkin Prof Hizani dulu, rumusan kesimpulan Prof berdua bagi mengakhiri sesi ini, mungkin harapan kepada pemimpin IPT melalui penulisan ini. Dah banyak dah kita bincangkan tadi. Saya pun sebenarnya tertarik dengan apa yang Datuk Nurzaini sebut tadi. Sebenarnya jawatan itu adalah suatu taklif, tanggungjawab, bukannya tasrif ataupun glamour yang gemerlapan. Dan pemimpin IPT adalah satu kumpulan yang sangat penting. Mereka lah yang akan mencorakkan IPT masing-masing. Sebab itu mereka perlu memahami, mereka mesti ada clarity atau tujuan yang sangat jelas dan berpijak di bumi yang nyata. Dan buku ini sememangnya wajiblah bagi saya dibaca oleh semua pemimpin IPT, walaupun kita tahu bahawa pemimpin IPT ni mempunyai latar belakang yang berbeza, mereka juga ada pengalaman-pengalaman tertentu, tetapi untuk memahami naratif dan mempunyai satu pandangan yang jelas tentang kepimpinan IPT itu sangat penting. Jadi walaupun saya bersetuju bahawa pemimpin IPT dia adalah, bila mereka dilantik sebagai seorang pemimpin, itu juga satu proses pembelajaran. Bukanlah satu orang kata dah jadi pemimpin tu dah perfect, tahu semua benda, masih belajar. Kadang-kadang apa yang kita belajar tu semua teori kan, kena ni, tapi bila
dalam dunia yang realiti, tak boleh lah macam ni, macam mana kita nak maneuver dan sebagainya. Jadi itulah yang saya belajar. Kadang-kadang kita pergilah kursus banyak mana sekalipun, tetapi on the field kan, bila kita berada di lapangan, kita berada betul-betul dengan halayak mereka yang dipimpin. Jadi itu memerlukan kebijaksanaan, wisdom lah. Dan wisdom itu based on pengalaman kita, ilmu yang kita perolehi. Jadi saya harap buku ini, buku yang ditulis ini ambil masa lama ni, 4 tahun ni, dapat dibaca, ditatap, dan sekiranya mana-mana pihak yang ingin mengupas lagi buku-buku ini, kita persilakan, dan kita pun boleh menerima jemputan dan sebagainya. Jadi saya harap buku ini dapat menjadi panduan. Terima kasih kepada penerbit UPM dan juga AKAP lah, kerana AKAP yang telah membiayai program bicara kenegaraan yang menghasilkan buku ini dan juga membiayai semualah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada penerbit AKAP dan juga pendapat. Lupa nak sebut pendapat kerana ini juga yang paling manis adalah penerbitan pertama pendapat sebuah NGO yang melihat advokasi pendidikan tinggi. Jadi sebelum ni kita bercakap, kita bersuara, kita keluar TV dan media, tetapi dengan adanya buku ini juga satu milestone yang baiklah untuk NGO seperti pendapat, dan kita harap mungkin ada lagi buku-buku yang baik yang akan diterbitkan. Mungkin insya-Allah lah akan ada lagi dengan kerjasama penerbit UPM. Terima kasih Dr. Puva. Terima kasih Prof. Saya jemput Datuk Prof untuk mungkin selaras dengan apa yang kita tulis dalam buku ini. Saya ada 3 rumusan lah utama. Pertama, untuk pemimpin, kebijaksanaan untuk beradaptasi dan seimbang tadi, mengimbangi keperluan pelbagai tuntutan. Kadang-kadang macam tak logik, semua benda perlu kita buat, itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk pemimpin lakukanlah. Saya tak nak mengulas lagi sebab tadi kita dah ulas dengan ni. Maksudnya kena kritis, kena bukan jadi pasif, bukan pengikut setia. Dasar baru yang dibuat mestilah diadaptasikan, diseimbangkan dan sebagainya. Tidak semua apa yang global sesuai, tidak semua apa yang universal itu adil. Perlulah pemimpin tidak boleh jadi minda tertawan lah, ditawan tidak boleh meniru tanpa memahami konteks. Kedua, seperti yang kita sebut dalam buku ini, di akhir semasa kita mencerapkan semua data-data yang bab-bab itu, untuk seorang pemimpin bergerak dengan baik, dia perlulah menoleh ke belakang untuk bergerak ke hadapan. Maksudnya di sini kita tidak sempatlah melihat kepada bab-bab pasal governance dan otonomi tadi. Seorang pemimpin, untuk jadi pemimpin di IPT perlu faham apa itu universiti, apa itu sistem pendidikan tinggi. Mereka perlu faham tentang akta dan perlembagaan. Mereka perlu faham tentang apa itu profession akademik, apa itu etos kesejanaan. Kerana itu adalah nilai asas, nilai utama budaya universiti, budaya akademik yang telah dibangunkan berkurun-kurun lamanya. Jadi kalau nak bertransformasi pun, bertransformasilah dengan melihat ke belakang. Maksudnya memastikan elemen-elemen penting, nilai-nilai itu diteguhkan sambil berinovasi dengan perkara-perkara baru. Ketiga adalah kepimpinan moral. Itu saya rasa sangat penting lah. Kepimpinan moral ini juga, dan kepimpinan yang berintelektual ini saya rasa sangat penting, sebab kita dalam buku ini dinyatakan dasar-dasar yang pelbagai, dasar pendidikan tinggi pun pelbagai. Bagaimana seorang VC yang masuk ke sebuah institusi menyediakan kelestarian, bukan hanya masuk. Kadang-kadang seperti saya cakap lah, bila seorang VC dilantik, gairah lah nak mentransformasi universiti ni ada banyak masalah ni, saya nak tukar banyak benda. Tetapi sebenarnya kita kadang-kadang mengabaikan benda tu telah ada untuk ditambah baik sahaja. Jadi dasar bersepadu, bukan legasi peribadi,
bukan pertukaran kosmetik. Ini yang sebenarnya kita perlukan ya, supaya kita tidak membuat dasar-dasar yang mendadak, dasar-dasar yang membebankan, tetapi mengubah, yang penting mengubah budaya agar lebih cemerlang. Dan berkaitan dengan ini, siapa yang kita pilih sebagai pemimpin lah, itu saya tak nak huraikan dengan lebih penting, tetapi satu frasa yang sangat-sangat saya suka adalah hanya jauh hari mengenal manikam. Jadi itu bolehlah difikirkan bersama-sama ya. Pemimpin yang tidak cemerlang sebenarnya sukar mengenali kecemerlangan atau memilih pelapis yang hanya setara dengan tahap kecemerlangan dia lah. Sebab itu yang dia faham tentang kecemerlangan atau lebih rendah. Tetapi pemimpin yang cemerlang tahu makna kecemerlangan dan berani melahirkan pemimpin yang lebih baik daripada dia. Okey, terima kasih. Rumusan yang cukup holistik yang saya tak perlu rumuskan lagi. Saya ada mungkin dalam seminit sahaja lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua editor buku. Buku ni boleh dibeli Buku ni bukan hanya paparan di sini sahaja. Penonton boleh beli buku ni di kedai buku dan di platform penerbit UPM sekali ada. Yeah. Okay. So bagi penonton di secara yang hadir secara maya di Facebook, TikTok serta yang ada di studio ni, saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang berminat ingin menerbitkan buku, boleh menghubungi pihak penerbit juga Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak PSPK yang menyediakan platform kepada kami untuk berbicara mengenai buku ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih PSPK.